Okey, kita sambung lagi video yang kedua. Okey, kita dah tahu macam mana nak pergi ke website Google Flow. Okey, sekarang kita dah sampai ke website dia dan kita tengok apa yang ada dalam Google Flow ni kan. Okey, Google Flow. Okey, ni adalah dia punya engine Google Flow yang terbaru. Gemini Omni. Ni baru dilancarkan dalam bulan 5 ni, pertengahan bulan 5. Baru sangat. Dalam minggu lepas atau 2 minggu lepas. Okey, lagi apa? Kita boleh plan. Ini boleh gunakan agent. Agent kita plan dulu. Apa video yang kita nak buat, kita boleh plan. Kemudian kat sini ada create. Kita boleh buat gambar, boleh buat video. Kemudian ada refine. Ini yang best dekat Google Flow. Setakat ni AI lain saya rasa tak ada. Yang ni daripada video, kita boleh edit video tu dan ubah dia. Macam ni kan. Daripada video asal tadi, dia punya ni apa? Gunakan tanah liat jadi kaca kan. Jadi kalau kita ada video, kita ambil video biasa, tiba-tiba ada orang pula belakang kita terselit. Kita nak gambar 3 orang, tapi tiba-tiba dalam video kita tu ada orang pula terselit. Kita nak buang orang tu pun boleh. Ataupun kita berjalan bertiga dengan kawan, kita nak tukar latar belakang. Macam ni kan. Ni tukar orang lagi dalam tu pun boleh. Ni yang bestnya dalam Google Flow. Dan setakat ni AI lain tak ada. Nampak? Latar belakang sama, dia tukar. Yang ni, ni contoh je lah. Nanti kita tengok. Itu yang bestnya dalam Google Flow ni. Kemudian ni boleh tambah teks semua ni. Kemudian ni sesi ni biasa. Okey, kemudian kita tengok harga dia pula. Harga dia berapa ni sebenarnya? Harga Google Flow ni apa? Ni harga dia. $19.99 sebulan. Bukan. Kita ambil yang ni je. Okey, Google Flow ni boleh digunakan secara percuma. Nampak dia tulis ni, percuma free. Akan dapat 50 kredit sehari. Mana kalau kita dah habis pakai 50 hari ni, esok dia akan tambah balik. Mana kita start daftar Google Flow tu bila? Kalau pukul 9 pagi, dia akan 9 pagi esoknya, dia akan tambah balik. Kalau kita daftar pukul 3 petang, pukul 3 petang esoknya akan tambah balik. Dia akan ikut hari dan waktu masa kita daftar. Okey, ni dia ada engine yang baru, Gemini Omni Flash. Okey, sebelum ni dia ada Nano Banana Pro. Ini adalah engine untuk buat gambar. Dan ada View 3.1. Ini adalah engine untuk buat video. Jadi dia ada 2 engine. Engine untuk buat gambar dan engine untuk buat video. Dan yang terbaru dalam minggu lepas atau 2 minggu sebelum tu, dia keluarkan yang terbaru ni, Gemini Omni Flash. Ini adalah engine yang menggabungkan gambar dan juga video. Tu yang menarik tu. Boleh gambar, boleh video sekali jalan. Okey, kemudian kita akan dapat lagi Google Flow Tool. Kita boleh gunakan tool-tool yang orang lain dah buat. Tapi kita tak boleh buat sendiri sebab kita pakai yang free. Kalau kita nak buat yang sendiri punya, kita kena beli langgan yang berbayar. Ini apa? Tool ni mana kita buat AI kita sendiri. Contoh yang ada kat sini, kita AI daripada tag jadi gambar. Tapi sekarang kita nak buat reka kita punya tool sini. Kita bagi tag, dia siap buatkan gambar, kemudian dia siap buatkan video, kemudian dia siap buatkan ni. Apa-apa kita boleh buat. Ni tool. Tapi ni untuk yang berbayar lah. Kalau free, mungkin free memang tak dapat. Dan tengoklah, saya akan buat juga video untuk gunakan Google Tool ni. Okay, kemudian ada agent. Agent ni dia macam AI pembantu kita. Daripada kita nak buat daripada A ke Z tu, dia akan tolong.
Mana dia macam ChatGPT atau macam Gemini. Mana kita dalam Google Flow ni bukannya kita boleh buat gambar atau video saja, tapi kita boleh berborak dengan dia, boleh minta pendapat dia. Dia dah masukkan sekali dalam Google Flow. Kalau sebelum ni kita cuma boleh prompt untuk buat gambar ataupun prompt untuk buat video. Tapi ni kita boleh prompt, kita boleh bagi arahan dan kita boleh bersembang dengan dia, agent. Sebelum ni cuma ada text to video, frame to video, kemudian ada ingredient to video, kemudian ada video extension. Ini video biasa 8 saat, kita boleh panjangkan dia jadi 10 saat, panjangkan lagi, panjangkan. Ini pun bagus juga ni. Mana kita tak perlu susah nak copy frame dan buat balik. Kita terus gunakan video extension ni, mana dia terus panjangkan video tu. Jadi karakter kita tu akan konsisten kan. Okay, kemudian ada screen builder. Okay, screen builder ni sebelum ni kita buat satu video adalah 8 saat. 2 video 8 jadi 16 saat. 3 video 4 video. Dah ada 4 video tu, kita kena cantumkan dia supaya jadi satu video yang panjang. Untuk cantumkan dia tu, sebelum ni kita tak boleh gunakan Google Flow. Kita kena cari apps lain untuk cantumkan. Biasa dia orang pakai CapCut kan. CapCut cap dia lah CapCut kan. Tapi sekarang ni kita dah boleh buat sendiri dalam Google Flow. Kalau dulu kena pakai apps lain. Kalau saya pakai Canva. Cantumkan dalam Canva, jadikan dia video yang panjang. Jadi sekarang ni dah tak perlu gunakan apps lain. Kita boleh buat terus dalam Google Flow. Kemudian boleh dapat 2 key image yang besarkan dia. Kemudian ada karakter. Karakter ni kita boleh buat satu, contoh kita nak buat orang tu konsisten. Seorang lelaki baju hijau, kita nak muka dia konsisten, pakaian dia konsisten, kita boleh gunakan karakter ni. Avatar pun sama. Avatar ni lebih kurang. Cuma avatar ni dia lebih kepada diri kita sendiri. Kita buat karakter diri kita sendiri. Kalau yang karakter ni kita buat orang lain. Ni avatar dia lebih kurang sama. Cuma ada beza dia. Cuma yang ni yang baru ni semua yang baru untuk versi yang baru Google Flow. Kalau bulan lepas dia tak ada. Yang baru ni pertengahan bulan lepas baru lancah, baru ada avatar, baru ada karakter ni, baru ada screen builder, baru ada ni kot, video extension ni pun baru kot. Kemudian baru ada agent. Itu yang baru Okay, kalau nak beli ni pun boleh. Ni dapat 200 kredit. Apa maksud kredit ni? Nanti kita bila kita nak gunakan nanti baru kita bincang apa kegunaan kredit tu Okay, apa lagi dalam Google Flow? Okay, ni siapa tu Google Flow, dia terangkan kat sini. Kemudian apa kos dia, boleh tengok sini. Okay, harga untuk buat image dan video. Image biasanya memang kosong, tak perlu tolak kredit. Tapi kalau video, memang akan tolak kredit. Okay. Ni country yang okay. Kemudian apa lagi ada dekat muka depan dia ni? Okay, boleh tengok sini titik 3 ni, klik sini. Kat sini ada Google Flow TV. Boleh buka sini. Okay. Ini Google Flow TV ni kita tengok contoh-contoh video yang orang lain dah buat. Kita boleh klik sini untuk dengar suara dia. Betul lah. Sebab saya nak record dekat YouTube kan. Takut dia ada watermark. Dia punya suara kan. Kita tengok, macam ni dia buat ikan pakai ni apa? Kain tali ni. Okay, nak tahu ni kita boleh tengok sini. Dia adik ni. Dia punya prompt sini. Kita boleh tiru. Sebenarnya kita boleh klik ni. Reuse prompt. Kita boleh guna prompt tu balik dan kita edit. Tapi kalau saya klik ni, saya rasa tak boleh buat ni sebab saya tak login lagi kan. Dia belum daftar lagi kan. Kalau dah daftar, dia terus masuk ni. Sebab tak daftar, dia terus ke muka depan balik. Boleh tengok kan ni. Boleh klik ni. Next. Atau semua ni kan. Okay.
Contoh macam mana dia buat ni. Jadi kita tak ada idea, kita boleh tengok ni. Flow TV nama dia. Okey, apa lagi yang kat depan ni? Okay, saya rasa itu sahaja. Kita video lepas ni kita akan cuba untuk daftar. Macam mana nak daftar akaun Google Flow. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.